Pernah tengok tak emas bentuk bendera? So hari ni saya nak tunjukkan dengan tuan-puan, saya nak keluarkan emas daripada akaun EmasCap saya dalam bentuk 1 gram emas melalui Gold ATM ni. Okey, jom kita cari mana 1 gram bendera Malaysia. Dah jumpa. So ini adalah keluaran edisi terhad untuk Malaysia yang ke-69. Ada 10,000 keping sahaja. Design macam gini. Sangat senang. Tekan je gap withdraw dekat sini. Dia akan keluar QR. Kita scan dekat kita punya apps. TAC akan dapat. Tekan request TAC. And then akan diberi TAC. Dia 203 196 203. Okay, TAC successful. Proceed. Okay, so dia keluar number dekat phone kita untuk kita masukkan dekat mesin ATM ni. This one 493042. Alright, ada pilihan bayaran. Saya pilih untuk bayar menggunakan kad. Credit card pun boleh, tak ada masalah. Okay, kena bayar RM30 untuk dia punya Gold Premium dengan charge ATM ni sendiri. Okay, transaction approved. So kita nak tunggu emas keluar daripada pintu ni. Pintu dah terbuka, lampu dah menyala. So nampak tak dekat sini, dekat sikit ada folder warna merah kat situ. So kita ambil dia. Nah, dah berjaya. Jom kita tengok dalam ni betul tak 1 gram edisi Merdeka Malaysia yang ke-69. Inilah dia emas bentuk bendera Malaysia. Siap ada jalur lagi berbulan dan bintang. Tak ada dekat luar, hanya di Public Gold sahaja. So bagi tuan-puan dekat luar sana yang mungkin dah simpan emas dengan Public Gold, cepat-cepat dapatkan edisi Malaysia 69 ini. Kalau belum lagi mula simpan emas dengan Public Gold, boleh terus isi borang sign up dekat bawah. Saya akan guide tuan-puan satu persatu macam mana cara untuk tuan-puan nak dapatkan 1 gram emas edisi Merdeka.